Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membincangkan berkaitan dengan tokoh yang terlibat dalam usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu. Seperti mana yang kita tahu bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang digunakan di negara Malaysia. Selain itu, bahasa Melayu bukan sahaja berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi bahasa Melayu juga berfungsi untuk melambangkan identiti serta budaya bagi masyarakat di negara kita. Ya, betul Alisa. Sebelum kita teruskan lagi perbincangan kita, marilah kita memperkenalkan diri terlebih dulu. Saya Madiha binti Muhammad Zain dan rakan perbincangan saya iaitu Saya Nur Anisa Nasuha binti Zakri. Baiklah, balik kepada topik kita pada hari ini. Iaitu kami berdua akan membuat perbincangan tentang banding beza berkaitan peranan dan pemikiran antara dua tokoh yang memartabatkan bahasa Melayu. Terdapat dua tokoh yang akan kita bincangkan. Yang pertama kita ada Awan Sarian, iaitu ahli bahasa moden, akademik pakar linguistik dan pendidikan bahasa Melayu pada abad ke-20. Yang kedua kita ada Munshi Abdullah. Beliau merupakan sastrawan Melayu pada abad ke-18. Penulis dan pengajar bahasa Melayu klasik. Beliau juga dikenali sebagai bapa kesusastraan Melayu moden. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada tokoh yang pertama iaitu Munshi Abdullah. Nama sebenar beliau adalah Abdullah bin Abdul Qadir. Namun kita lebih mengenali beliau dengan nama Munshi Abdullah. Gelaran Munshi diberikan kerana beliau telah menjadi guru bahasa kepada pegawai British pada ketika itu. Bayangkan pada abad ke-19 ketika tanah Melayu masih berada di bawah jajahan British, seorang lelaki muda tiba-tiba muncul dan berani untuk menulis tentang masyarakat dan kehidupan sebenar tanpa menyorokkan kelemahan manusia. Ya Alisa, zaman itu masyarakat Melayu masih terikat dengan adat, tradisi dan kepercayaan lama. Ramai penulis menulis hikayat yang penuh dengan unsur dongeng, fantasi dan mitos. Namun Abdullah Munshi muncul sebagai penulis yang rasional dan realistik. Contohnya dalam hikayat Abdullah, beliau menulis tentang peristiwa sejarah seperti pembukaan sekolah Melayu oleh British, pentadbiran kerajaan Melaka dan interaksi dengan pelbagai bangsa. Bahasa yang mudah difahami, jelas dan tersusun sesuai untuk pembacaan yang ingin belajar dengan logik. Seterusnya, beliau juga telah mengkritik masyarakat Melayu yang malas untuk menimbul ilmu. Dalam hikayatnya juga, beliau menulis bahawa orang ramai sepatutnya menggunakan akal, belajar dan menilai dunia sekeliling mereka, bukan hanya mengikut adat tanpa pertimbangan. Selain itu, dalam kisah pelayaran Abdullah, beliau menceritakan pengalamannya menunaikan haji ke Mekah. Di sana, beliau berinteraksi dengan orang dari pelbagai bangsa dan menekan pelbagai bangsa, memerhatikan cara hidup mereka dan menekankan bahawa pembelajaran sebenar datang daripada pengalaman, pemerhatian dan interaksi dengan orang lain. Hal ini menunjukkan bahawa pendekatan beliau adalah bukan sekadar teori semata-mata. Bahasa dan sastera digunakan sebagai alat pendidikan. Beliau mahu rakyat bukan sahaja membaca tetapi berfikir secara kritis, memahami dunia dan menggunakan bahasa dengan tepat. Satu lagi perkara menarik ialah usaha beliau ni memastikan bahasa Melayu bersih daripada pengaruh asing yang berlebihan. Beliau percaya bahawa bahasa yang tersusun dan jelas ni asas kepada pendidikan kepada masyarakat. Bayangkan jika bahasa kita sendiri bercampur dengan istilah yang tidak mudah untuk difahami, bagaimana ilmu boleh disampaikan dengan baik? Benar Madiha, Abdullah Munshi bukan sahaja seorang penulis tetapi beliau juga seseorang pembaharu kepada bahasa. Kita boleh lihat beliau sebagai pelapor bahasa Melayu moden yang memperkenalkan penulisan logik yang mudah dipahami dan berfungsi sebagai alat pendidikan. Sekarang kita beralih kepada Profesor Datuk Dr. Awan Sarian. Beliau ialah tokoh kontemporari yang menonjol selepas Malaysia mencapai kemerdekaan. Beliau juga merupakan seorang ahli linguistik, penulis, pensyarah dan pernah menjadi Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu PBP. Beliau juga pernah dilantik sebagai Duta Bahasa Melayu ke China, menandakan pengiktirafan sumbangan beliau di peringkat antarabangsa.
pendekatan beliau ni lebih kepada akademik. Beliau menekankan bahasa Melayu bukan sahaja sebagai alat komunikasi harian tetapi sebagai bahasa ilmu. Bahasa Melayu perlu digunakan dalam pendidikan tinggi, sains, teknologi dan pentadbiran supaya hal ini terus relevan dalam pembangunan negara. Di dalam buku beliau, bahasa Melayu merupakan bahasa ilmu. Awang Sarian menegaskan bahawa bahasa Melayu perlulah dikukuhkan supaya generasi muda bukan sahaja boleh berbahasa tetapi boleh juga berfikir secara saintifik dan juga secara logik. Hal ini menunjukkan bahawa bahasa bukan sahaja berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi ia juga sebagai alat pemikiran. Selain itu, beliau menekankan bahawa kehilangan bahasa adalah kehilangan identiti bangsa kerana bahasa Melayu ni merupakan roh sesuatu bangsa. Jika bahasa hilang, nilai sejarah, budaya dan jati diri turut hilang. Melalui dasar pendidikan, penyelidikan linguistik dan juga pelibatan dalam pentadbiran, beliau akan memastikan bahasa Melayu kekal relevan walaupun dunia dalam keadaan globalisasi. Kalau kita lihat lagi, pendekatan beliau ni lebih tersusun dan strategik berbanding Abdullah Munshi yang bersifat individu. Awang Sarian ni memperjuangkan bahasa melalui sistem dasar dan akademik, sementara Munshi Abdullah melalui karya sastra dan pengalaman peribadi. Baiklah, kalau dapat dilihat di sini, perbandingan kedua-dua tokoh ini dapat dilihat dengan sangat jelas, iaitu Abdullah Munshi, beliau telah hidup pada zaman penjajahan British. Jadi perjuangannya adalah bersifat individu melalui karya sastra serta pendidikan praktikal. Sementara itu, Awang Sarian hidup selepas kemerdekaan. Jadi perjuangannya lebih tersusun melalui dasar pendidikan dan akademik. Munshi Abdullah telah memperkenalkan bahasa Melayu moden melalui penulisan dan pengarangan dan pengajaran. Beliau telah menulis supaya rakyat boleh berfikir secara rasional dan menggunakan bahasa dengan tepat. Manakala Awang Sarian pula memperkukuhkan bahasa melalui penyelidikan dasar bahasa dan pendidikan tinggi. Beliau ni memastikan bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu yang boleh digunakan dalam semua bidang. Dari segi pemikiran, Munshi Abdullah menekankan pembaharuan dan rasionalisme, manakala Awang Sarian pula menekankan nasionalisme, bahasa sebagai lambang identiti di negara kita. Kalau kita kaitkan dengan masa kini, pendekatan Munshi Abdullah relevan dalam komunikasi harian, penulisan dan pendidikan asas, sementara pendekatan Awang Sarian penting dalam akademik, pentadbiran dan pembangunan bahasa. Kita juga boleh belajar bahawa setiap zaman memerlukan pendekatan yang berbeza-beza mengikut peredaran zaman. Zaman Munshi Abdullah memerlukan keberanian individu. Sebagai contoh di sini kita dapat lihat bahawa beliau berani untuk menegur masyarakat pada ketika itu. Jadi manakala bagi zaman Awang Sarian pula, kita dapat lihat di sini adalah memerlukan strategi yang sistematik dan juga dasar yang mantap. Okey, seterusnya kita pergi ke cabaran. Cabaran yang dihadapi oleh Abdullah Munshi berbeza daripada Awang Sarian kerana beliau hidup pada zaman penjajahan. Masyarakat masih terikat dengan tradisi dan banyak idea beliau dianggap terlalu moden. Beliau juga terpaksa berhadapan dengan pegawai British yang kadang-kadang tidak memahami budaya tempatan di kawasan kita. Jadi walaupun begitu, beliau tetap menulis secara jujur dan berani untuk menyuarakan pandangan beliau. Sementara itu, Awang Sarian menghadapi cabaran globalisasi, pengaruh bahasa asing yang kuat dan sikap generasi muda yang kadang-kadang mengabaikan bahasa Melayu. Cabaran beliau adalah memastikan bahasa Melayu kekal relevan sebagai bahasa ilmu dan identiti bangsa. Kedua-dua tokoh ini telah menunjukkan bahawa perjuangan untuk memartabatkan bahasa Melayu bukanlah mudah. Jadi ini memerlukan keberanian, ketekunan dan visi dalam jangka masa yang panjang. Kita boleh bayangkan jika Abdullah Munshi tidak menulis dengan jujur dan kritis, adakah bahasa Melayu moden pada hari ini akan sekuat sekarang? Dan jika Awang Sarian tidak memperkukuhkan dasar dan pendidikan, adakah bahasa Melayu akan terus relevan dalam universiti dan pentadbiran? Seterusnya, kita akan pergi kepada sumbangan dan impak yang telah berlaku
berdasarkan perjuangan tokoh-tokoh ini. Yang pertama adalah sumbangan Munshi Abdullah adalah membina asas bahasa Melayu yang moden. Karya beliau telah menjadi rujukan dalam kesusasteraan, pendidikan dan pembelajaran bahasa. Awal Sarian pula memperkukuhkan bahasa di peringkat nasional dan antarabangsa melalui dasar pendidikan dan pelibatan dalam DPP. Beliau memastikan bahasa Melayu ini dihormati dan digunakan secara meluas. Kedua-dua tokoh ini saling melengkapi antara satu sama lain. Seperti mana Munshi Abdullah telah menanam benih untuk memartabatkan bahasa Melayu, dan manakala Awang Sarian telah menyimpulkannya dan meneruskan perjuangan tersebut. Jika bukan kerana usaha mereka yang konsisten, mungkin kita tidak akan menikmati bahasa Melayu moden yang sangat sistematik dan terus relevan pada hari ini. Betul, apa yang dikatakan oleh Madihah itu adalah sangat tepat. Jadi, di sini kita juga boleh belajar bahawa setiap usaha dalam bahasa, tidak kira sama ada kecil ataupun besar, kita boleh hal ini dapat memberikan impak yang berpanjangan kepada generasi pada masa akan datang. Seterusnya dapat kita mengambil pengajaran daripada tokoh-tokoh tersebut, iaitu kita boleh mempelajari nilai kesedaran bahawa bahasa adalah identiti bangsa dan tanggungjawab mempertahankan bahasa dan ilmu kepentingan pendidikan dan ilmu. Selain itu, kita juga dapat belajar bahawa perjuangan bahasa bersifat berterusan sepanjang zaman. Dalam dunia moden dan dipenuhi pengaruh bahasa asing pada masa kini, kita perlulah menghargai, menggunakan dan mempertahankan bahasa Melayu supaya dapat kekal. Bahasa bukan sahaja alat komunikasi, tetapi juga jati diri, warisan budaya dan alat pembangunan masyarakat. Dan akhir sekali, kita juga dapat mengambil inspirasi daripada kedua-dua tokoh ini. Antaranya ialah salah satunya menekankan pembaharuan melalui karya, iaitu Munshi Abdullah, manakala Awang Sarian pula menekankan perjuangan beliau adalah melalui dasar dari pendidikan. Jadi di sini, sebagai kesimpulan, Abdullah Munshi dan Awang Sarian memainkan peranan yang sangat besar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Walaupun mereka ni hidup pada zaman yang berbeza, tapi semangat beliau sama untuk memastikan bahasa Melayu ni kekal bermaruah, relevan dan berfungsi sebagai bahasa ilmu serta lambang sebagai identiti bangsa. Saya berharap semoga perjuangan mereka ini dapat menjadi inspirasi kepada kita untuk terus menghargai, menggunakan dan mempertahankan bahasa Melayu dalam kehidupan kita. Betul tu Ajsa. Jika kita semua terus berusaha dan berbangga menggunakan bahasa sendiri, iaitu bahasa Melayu akan dapat terus hidup, berkembang dan menjadi bahasa ilmu yang disegani dan dihormati di seluruh dunia. Jadi sampai di sini sahaja sesi perbincangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.